van terus bergerak melalui jalan lama itu. Kami semua masih terdiam selepas melihat pelajar tanpa wajah tadi. Aku melihat jam di telefon dan mula rasa pelik kerana malah tiada satu pun daripada telefon kami mempunyai isyarat. Seorang lelaki berpakaian seperti pelajar sekolah keluar dari kawasan gelap lalu masuk ke dalam van. Tanpa berkata apa-apa, dia terus duduk di bahagian belakang. Kami saling berpandangan kerana tiada seorang pun mengenalinya. Beberapa minit kemudian, seorang wanita dan seorang lelaki tua pula muncul di hentian berikutnya dan turut menaiki van. Tetapi sekarang sudah ada beberapa orang yang kami tidak kenali. Yang lebih pelik, semua penumpang baru itu langsung tidak bercakap dan hanya memandang ke hadapan. Kemudian telefon Faiz tiba-tiba berbunyi. Satu mesej daripada nombor tidak dikenali muncul di skrin. Jangan kira jumlah penumpang. Faiz terus menunjukkan mesej itu kepada kami. Sebelum kami sempat berbincang, seorang penumpang di belakang mula bercakap perlahan. Masih jauh, katanya. Kemudian suara lain menyahut. Rumah kita dah dekat. Suara mereka kedengaran seperti pelajar yang sedang pulang dari sekolah. Tetapi ada sesuatu yang sangat pelik tentang cara mereka bercakap. Tiba-tiba lampu dalam van padam. Beberapa saat kemudian lampu menyala semula. Semua penumpang yang tadi berada di belakang sudah hilang. Tiada pintu terbuka dan tiada seorang pun turun. Kami hanya mampu memandang tempat duduk yang kosong dengan perasaan takut. Kemudian terdengar bunyi ketukan dari bawah lantai van. Tok, tok, tok. Pemandu terus berkata perlahan, jangan tengok bawah.